Hai apa khabar semua, selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, pada hari ni saya nak sharing lagi. Sekarang ni saya sedang potong PVC pipe. Pipe PVC. Ni saiz berapa 6 inci kot. 6 inci ke tak salah. 6 inci pipe ni. Pipe ni biasanya orang gunakan untuk sub tank untuk nak ke tandas daripada bilik air ke tandas tapi kita potong benda ni untuk jadikan saluran air. Saluran air untuk cucu atap untuk saluran takungan air hujan di ujung atap ni. Saya rasa awak tahu di mana benda ni ada jual. Ada jual benda ni. Tak perlu nak buat macam ni. Ada satu takungan dia situ. Awak tinggal pasang je. Pasang bracket-bracket dia. Pasang. Ada yang bentuk 4 segi, ada yang bentuk macam macam bukit apa semua kan. Ada yang stainless steel. Wah, itu lagi hebat lah. Ada jual sebenarnya. Ada jual. Tapi saya gunakan cara ni untuk nak jimat Cara ni sebenarnya banyak digunakan di negara-negara lain juga Contoh kalau awak pergi Vietnam, awak pergi Indonesia, Thailand, Malaysia dah tentulah kan. Dia orang dah guna dah cara ni untuk nak takung air hujan tu di ujung atap tu. So apa yang perlu kita buat daripada pipe ni lah, kita akan belah dulu. Belah pipe ni mengikut saiz zinc ni kita belah dulu So jarak ni adalah saiz zinc Okey, contoh ini zinc ni kita punya zinc. Zinc kita ni ada jarak dia. Ke sini ke sini. Jarak dia ni. Cuba awak ukur jarak ni berapa. Dia bawah pada 1 inci tu. So kat sini saya gunakan lebih kurang jarak dia lebih kurang 1 inci saja. Okey, waktu kita nak pasang nanti kita akan masukkan zinc tu macam nilah dalam saluran ni. Sini. Sebab tu kita kena ambil jarak ni, jarak sini dengan sini. Jadi kalau awak setting ni betul, cantiklah dia. Nanti akan masuk kat situ. Nanti bila hari hujan, air tu daripada longkang tu masuk kat dalam sini. Nanti kita akan salurkan. So dengan cara ni kita dapat selamatkan kita punya tanah daripada tak mudah kena titisan air hujan Kalau hujan lagi lebat, dia akan korek kita punya tanah supaya tanah kita kuat. Dan selain tu juga kelebihan kalau kita tadah air hujan kita ni di ujung atap ni, kita dapat selamatkan dinding kita. Dinding kita ni tak bercapuk bercapuk. Awak boleh tengok lah. Kalau awak nak kepastian apa yang saya cakap ni, kalau awak tak buatkan saluran air dia, nanti dinding ni bercapuk. Kalau awak cat, lepas tu dia akan jadi hitam. Sebab bila air tu jatuh, dia mercik. Bercapuk dinding ni, tak cantik. Bercapuk kan, dia macam berlumut. Lepas tu kalau awak punya plaster tu banyak gunakan kapur, jadi memang rosak tu dinding. Plaster tu akan terbuka balik. Sebab tu kalau boleh sebenarnya buat plaster dinding rumah ni tak payah pakai kapur. Kalau pakai kapur tak elok sebenarnya. Dia tak kuat. Kalau lagi memang dia cepat kering apa semua, nampak lawa bila kita nak tarik senang kan, tapi dia tak kuat sebenarnya. Dia tak sekuat solid simen saja. Macam itulah. Ni keadaan dia. Ini So kita kena belah ni benda ni. Proses nak belah ni sebenarnya lebih mudah kalau kita gunakan grinder saya tak ada bekalan elektrik. Lepas tu grinder bateri tak ditahan lama. Sebab nak belah ni, kalau awak belah kan dengan bising, dengan berabuk, dengan awak boleh tersedut bau pipi, plastik pipi ni kan. Jadi memang susah jugalah So kat sini saya gunakan kaedah menggunting gunting saja. Tapi awak tak boleh gunakan satu gunting saja. Kat sini kita gunakan 2 gunting. Inilah contoh dia. Kita akan potong pipe ni. So untuk hari ni saya dah siap satu. Saya nak potong satu lagi. Di sini saya akan tunjuk pada awak macam mana cara nak potong pipe ni tanpa gunakan bekalan elektrik, tanpa gunakan grinder, dengan menggunakan gunting saja Kita tanpa lengah masa, jom kita ambil kita punya pipe. Pipe tu ada kat sini. Dah kena pipe dia. Tadi saya ambil, keluar anak tikus meloncat tu, ni sarang tu. Ada anak tikus pula. Aduh, boleh tampukang tikus tu lagi. Risau juga ni, sebab tikus hutan ni kadang-kadang bahaya keluar anak tikus tu, meloncat anak tikus tu. Merah lagi. Biasalah pokok sawit ni dia ada tikus Tikus sebenarnya merupakan ancaman juga pada pokok buah sawit Dia akan makan buah sawit tu. Sebab tu dia orang bela burung hantu. Tapi burung hantu tu pula bila dia dibela, bila tak ambil peduli, burung hantu tu pun larilah kan. Bila dah lari, dia kacau orang kampung pula. Masalah juga burung hantu ni Dia makan buah di buah-buahan. Lepas tu dia punya kalau ada rumah kosong, burung hantu ni akan
duduk dalam rumah tu makan macam tak apa benda dah kan. Tulang-tulang haiwan-haiwan ni jatuh. Masalah Nampak teknologi bela buruan tu bagus, tapi akhirnya bila dah ditinggalkan sarang buruan tu dia jadi macam masak toksik pula dalam kita punya kampung ataupun negara kita Sama lah macam ikan di BKL tu. Dulu orang bela asalnya untuk akuarium, dalam baling dalam sungai, habis sungai kan. Sampai tanah pun dia makan kan. So benda macam ni kalau nak bela kena fikir jauh sikit lah kan. Benda-benda yang asalnya baik jadi tak baik Okay. So sekarang saya keluarkan dia punya pipe ni Okay, pipe saya dah keluarkan. Ini ada pipe tu. Kalau awak nak buat kerja, pipe ni awak letak pada satu tempat yang agak paras pinggang awak je, supaya awak senang nak potong. Kalau awak buat kat bawah, awak mencangkung-cangkung tu kan, nanti yalah letih lenguh. So setting dulu pipe ni macam ni, letak dia macam tu. So apa yang perlu kita buat, ni lah pipe dia. Ketebalan pipe ni 2.2 mm dan dia punya panjang adalah 5.8 meter tu. Dari situ ke sini 5.8 meter, tak sampai pun 6 meter Okey. Kalau awak nak potong benda ni, awak kena pastikan awak kena potong sama tengah, sama lurus. Sini kan ni bulatan kan. Katakan saya nak potong sini kan. Sini. Setentang ni. Sama lurus. Jangan berat sebelah lah sini pula. Jangan nak potong macam ni pula. Rosak atau macam ni ke. Jadi kalau kat sini, apa yang saya buat adalah saya akan check dulu dia punya saiz ni. Kan? So, semakin saiz ni, production akan buat dalam keadaan dia print benda ni kan. Luas kan? Nampak cuba tengok ni. Luas kan? Okey, daripada sinilah kita akan pasang kita punya benang. Okey, langkah pertama, pasang satu tapping screw kat sini. Screw ni. Pasang kat sini, kita anggarkan dia jarak ni lebih kurang macam tadi saya check, jarak saya ni lebih kurang 2 cm dari sini daripada garisan bawah tu. Ini anggaran saja Anggaran. Lepas tu kita tarik benang sampai kat ujung sana. So kat sini kita akan screw sini lebih kurang 2 cm dan kita akan tarik benang dulu Okey, beginilah keadaan ni sekarang ni saya dah screw, saya dah tarik benang Cuba tengok yang jarak ni yang sini sampai ujung sana hampir-hampir dia sentuh pada bahagian bawah tulisan ni So di sini kita dah dapat satu garisan yang agak lurus. Kita check balik kita punya pipe ni macam ni, benang ni kan hampir-hampir kita adjust sikit. Alright, dia ni macam ni So apakah garisan ni? Inilah garisan lurus dari sini ke sana. So kat sini kita dah boleh start untuk belah Kita akan belah saiz zinc tu. Naik turun okay. Saiz zinc tu daripada apa yang saya check dia lebih kurang dalam hampir 1 inci So kat sini saya gunakan besi untuk plaster ceiling ni. Ni jarak dia lebih kurang 1 inci lah. So kita tanda kat sini. Okay. Ni kita ambil pembaris ni tak lurus juga ni. Ni lebih ke bengkok sikit nampak. Maklum sajalah kat sini nak ambil perfect tu tak adalah. So yang elok pada bahagian sini lah, ujung sini. Pada bahagian sini tak cantik. So kita tanda daripada situ ke sini dan untuk belakang ni follow saja. Okey, saya dah tanda Ini aja garisan yang saya dah buat untuk bahagian yang kita akan potong. Ni kesannya. Dia akan sentuh pada bahagian sini So kita akan tanda sampai ke ujung. So nanti bila kita dah tanda, kat sini kita nampak lah garisan ni lurus sampai ke sana. Inilah garisan yang kita akan gunakan untuk nak belah. Kalau kita belah tak betul nanti dia tak cantik Bila awak pasang nanti dia akan berombak. Okey, benang saya dah buka sekarang ni tinggal garisan saja. Ini adalah saiz atap yang akan masuk pada pipe nanti Dekat sini saya akan gunakan 2 gunting. Ini dia gunting yang dah sampai tu. Daripada China. Untuk potong permulaan ni kita akan gunakan gunting ni. Apa kelebihan gunting ni adalah kalau gunting ni dia boleh jalan terus. Kalau awak potong tu dia boleh jalan terus. Kalau gunting ni dia jalan terus boleh, tapi kalau sampai sini dia tak boleh. Dia tak boleh nak mencelah. Jadi sempit kat situ. Jadi tangan awak jadi macam tu. Jadi bila awak potong dia akan jadi zigzag macam mata gergaji. Itu yang kita tak nak tu. Sebab tu kita gunakan gunting ni.
Gunting ni dia boleh jalan terus. Awak nampak tak mata dia? Macam tu. Dia jalan terus tu. Walaupun dia sikit-sikit tapi dia tetap boleh putus. Itu bukti dia. So sekarang ni saya akan tunjuk macam mana nak potong gunakan gunting ni. Untuk gunting ni seperti biasa. Kita gunting dia. Boleh macam tu lah cara dia. Kita akan potong dia, tolak. Jadi kelebihan dia boleh mencelah pada permukaan ni. Permukaan tu. Dia boleh jalan terus. So kita ikut saja garisan ni sampai ujung. Okey, saya sikit lagi nak sampai ke garisan penamat. Saya dah potong di sana. Oh. Dengan penuh kesabaran sikit lagi. Itulah tu, bila dah pegang kamera dia payah sikit. Dia sebenarnya tak kan. Dia tolak je tu dia. Okey, sikit lagi. Okey, habis. Okey, dah habis satu perjalanan daripada sana ke sini dengan menggunakan gunting ni. Terus sekarang ni kita akan masuk gunting yang normal gunting yang normal. Yang seterusnya gunakan gunting normal. Untuk gunting ni seperti biasa awak ikut saja garisan tu. Lepas tu yang ni tarik ni ke atas. Macam tu, lipatkan dia ke atas. Tu gunting tu pergi ke depan macam ni Yang ni kita naikkan ke atas macam ni. Contoh macam ni ni ikut saja. Ni dah senang. Ikut je garisan tu. Sebab saya pegang kamera ni sikit. Ni ikut je. Macam itulah seterusnya sampai ke ujung. Okey, sudah siap potongan yang kedua untuk PVC pipe ni. Inilah dia keadaan dia. Okey, dalam ni ada sarang tikus Kena hati-hati saya pun tak tahu ni tikus jenis apa. Tapi kena tahulah iaitu tikus ni bahaya Takut ada kencing tikus. Hati-hati ni tikus-tikus hutan ni. Saya pun tak tahu ni tikus apa. Saya tadi saya nak makan, saya tak ready saya nak makan sebab saya kena fikir safety. Saya kena basuh tangan saya betul-betul Takut ada kencing tikus. Bahaya boleh menyebabkan maut. Hati-hati kerja kat tempat-tempat macam ni tu lah tu. Tu awak belum lagi masuk dalam kebun sawit yang panjang ada, yang apa ada, awak kena hati-hati Tapi kalau fikir banyak-banyak memang takkan pergilah. Tapi ramai je orang boleh hidup dalam hutan ni. Tak masalah. Okay, inilah dia sambal sarap dia. Yang ni jangan buang banyak guna dia ni. Sekarang ni awak tak nampak apa guna dia. Kalau saya gunakan benda ni untuk buat pertandaan pada pokok. Sebab dia ni kena hujan, kena panas, saya tak kisah. Dia tahan cocok je kat tanah tu, nanti kita tahu. Kat situ ada biji benih yang kita dah tanam. Biasanya saya pakai benda ni je. Yang jangan buang. Nak buang senang je. Ada manfaat dia tu. Okay, so lagi pun dah tengah hari. Saya beristirahat dulu. Balik. Sekejap. Balik. Makan tengah hari dulu. Hari ni sebenarnya pagi tadi saya dah sampai dah. Tapi cuaca tak mengizinkan. Saya balik dulu. Bila saya datang balik. Hari pun dah makin tengah hari So kena beristirahat dulu Okay, untuk pipe ni. Dah ready untuk kita akan pasang pada sebelah sana. Tapi atap tak dapat pasang lagi. Hari ni saya cadang lepas ni saya nak pasang kalang bucu ni. Bucu sana bucu yang melintang ke sana dulu. Lepas tu baru kita akan pasang atap. Nampak senang dia macam terbelah ni kan. Tapi nak buat belahan ni kena pastikan lurus. Lepas tu jarak tu jangan ada besar kecil. Nanti ada yang longgar dia. Okey, pada petang ni cuaca nampaknya agak baik So sekarang ni kita akan pasang dia punya penyambung dia punya bracket tu dah pasang daripada sini ke situ untuk membolehkan atap ni kita skrukan dia contohnya macam ni lah contohnya macam ni kalau awak tak pasang benda tu macam mana awak nak skru benda tu, macam mana awak nak skru awak punya atap tu, tak boleh so kat sini kita gunakan si channel saja. Kita akan ambil si channel ni, lepas kita tanda dan kita belah. Okey, sekarang ni saya akan pasang ni kat sini kita nak tutup dia punya bahagian sini. Sebab nanti atap nak masuk sebelah sini, kita nak ikat kat mana pun tak boleh. Jadi kita kena tutup. So kita kena pasang satu besi kat sini lah macam contoh ni lah, contoh macam ni. Nampak? Jadi penyambung antara atap ni, perjumpaan antara atap ni kita senang nak taping dia macam ni contoh Semua yang ni saya sambung daripada si channel yang lebih-lebih kan. Saya sambung. Ni dah dua kali sambung kat situ sambung. Jadi ini sebab saya gunakan yang lebih-lebih So kalau nak cantik kita gunakan sebatang. Dari sini kita sambung ke sana. Okey, saya dah siap pasang dari sebelah sini begini seadanya.
Tadi bila kita pasang dia longgar, kita kena ubah lubang Kalau kita pasang skru tu longgar kan, dia kena tukar. Kita kena ubah lubang Jangan teruskan lubang yang sama sebab kita nak kekuatan kat sini. So sekarang ni kita pasang kat sini sampai kat situ. So sekarang ni langkah seterusnya kita akan tarik benang daripada sana sampai sini. Hari ni saya nak buat itu saja. Sebab saya tengok keadaan cuaca tak begitu bagus saya ingat saya buat benda lain dulu lah. Sebenarnya saya dah pasang benang situ sampai situ. Dah pasang benang. Benang tak cukup pula. Sambung sambung. Sambung. Benang layang-layang. Jarak antara tepi sini dengan benang tu 8 cm 8 cm. Jangan ambil terlalu jauh sangat Awak buat sampai 15, 20 untuk pemasangan salur air hujan yang gunakan PVC pipe ni kan. Ni jangan terlalu jauh Nanti bila awak nak pasang dia punya pipe tu, dia terlalu jauh kan, nanti dia lembek Kalau boleh kita buat tu hampir-hampir. Ini saya dah ukur itu jangan terlebih sangat daripada diameter pipe tu Kalau dia terlalu lebih nanti terlalu bila air hujan tu berat nanti dia atap jadi tak kuat lah. So kita nak support sikit dekat dengan cucur atap ni dekat dia ni di sini kan. So jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat pula. Terlalu dekat pun tak boleh. Terlalu dekat nanti kan awak nak masuk pipe tu tak boleh pula terlalu dekat. So kena ukur, ambil awak punya anggaran lah yang sesuai